Orang yang berpegang dengan Quran jadi sesat, setengah daripadanya iaitu khawarij. Kena kedak khawarij? Siapa dia khawarij? Dan orang yang alim dengan Quran, pandai dengan Quran, yang dilantik oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu jadi tok guru Quran di Mesir. Dia hadir peperangan dengan Nabi, perang Badar, banyak peperangan, bahkan hampir segala peperangan dengan Nabi dia hadir. Kenapa? Siapa dia? Nama dia Abdurrahman bin Muljim. Nama dia. Ketika Sayyidina Umar hatta Amr bin As pergi buka Mesir. Mesir dulu bukan negara Arab. Mesir dulu bukan negara Islam. Negara Qibti, Egypt nama dia. Agama Kristian dan agama Fir'aun di sana. Sayyidina Umar hatta penglima dia metap paktisi, kau pakti neng tak tahulah. Tapi metap dia nama Amr bin As nama dia. Nama dia hatta gi buka, wak pembuka lagi dakwah orang Mesir untuk terima Islam. Tapi orang Mesir dia orang hebat, orang ahli dia panggil perang lah. Dia tak payah tunduk ke orang, tak seperti tengah negeri lain. Islam masuk dakwah terima. Mesir dia lawan. Bila lawan hajat kena guna tentera, guna askar. Pakai senjata. Itulah perang. Dengan secara ringkas, boleh takluk, boleh benar. Mesir masuk di bawah pemerintahan Islam. Sayyidina Umar lantik Amr bin As jadi gubernur, jadi puan racakan sana. Negeri Mesir semua jadi cangwak bagi Madinah. Cangwak bagi negeri Islam. Satu cangwak dulu. Sultan negeri itu, negara tu jadi satu cangwak nama dia. Bila dah jadi negara duduk di bawah pemerintah Islam, Sayyidina Umar hatta surat beritahu kepada Amr bin As, kamu ambil Abdurrahman bin Muljim ini letak dekat masjid, di rumah dia dekat masjid, dia ajar Quran kepada orang-orang Mesir. Ajar ilmu Quran kepada orang Mesir. Dia orang ahli Quran, dia orang mengajar Quran di Mesir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi dialah hatta sabir yang mari kelik ke Madinah, mari duk soal ayat-ayat mutasyabihat. Sayyidina Umar katak sabir sehingga pecah kepala. Kerana mari duk mengganggukan ayat-ayat mutasyabihat untuk nak mengganggu kau orang. Dan dialah yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali dia tikir ketika Sayyidina Ali duduk semaya subuh, dialah Abdurrahman bin Muljim ni lah. Tu kita kata, kita nak tengok buat ukur kata orang ni betul, orang ni baik. Tengok janggut panjang, baca Quran, orang ni baik. Tak, itu bukan pengukuran. Orang berjuruh dipercayai oleh Sayyidina Umar, tapi dialah jadi pembunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dia orang bunuh Sayyidina Ali. Dia orang berpegang dengan Quran.